Kenapa eksperimen ini dipanggil monster study? Apa yang berlaku selepas itu? Bagi kumpulan yang dimarahi, kesannya sangat nyata. Ada yang mula gagap, ada yang langsung takut nak bercakap. Kepercayaan diri mereka runtuh. Mereka tak tahu mereka sedang dijadikan bahan eksperimen. Semuanya berlaku kerana kata-kata yang salah. Bertahun-tahun kemudian, kesan psikologi eksperimen ini masih ada. Mereka mengalami trauma, tekanan dan kehilangan keyakinan diri seumur hidup. Namun, eksperimen ini disembunyikan selama bertahun-tahun. Saintis yang terlibat pun mengkritik betapa kejamnya kajian ini. Kadang-kadang, kata-kata lebih tajam dari senjata, dan eksperimen ini buktikan bahawa apa yang kita kata boleh memberi kesan besar kepada hidup seseorang. Ini bukan sekadar eksperimen sains, ini adalah cerita tentang kemanusiaan. Follow untuk lebih banyak kisah sebenar yang jarang didengar.